Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap buku mempunyai cerita dan setiap cerita pula mempunyai jiwa yang tersendiri. Ada cerita yang membuat kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan dan ada juga yang menyentuh hati hingga sukar dilupakan. Pernahkah anda membaca sebuah buku cerita yang membuat anda berhenti seketika, berfikir dan merasakan sesuatu yang berbeza dalam diri, seolah-olah watak di dalam cerita itu hidup bersama kita, berkongsi rasa dan pengalaman mereka? Hai, nama saya Dia Ina Azmir. Saya berada di tahun 5 di Sekolah Kepersaan Kanser. Sekolah yang memberi saya banyak ilmu dan mendidik saya menjadi insan yang berguna. Saya diberi tanggungjawab sebagai pembimbing rakan sebaya di sekolah. Hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk menyelami sebuah buku yang bukan sahaja menarik, tetapi syarat dengan emosi dan pengajaran. Buku ini membuka mata saya tentang nilai kehidupan, kekuatan menghadapi cabaran, dan tentang pentingnya menghadapi setiap detik yang kita miliki. Saya memilih buku ini kerana kisahnya dekat dengan kehidupan kita. Buku yang ingin saya kongsi bertajuk Bahagia Milikku, hasil karya Fatin Amira. Buku Bahagia Milikku merupakan sebuah garis fiksyen remaja yang syarat dengan unsur motivasi dan pengajaran. Buku ini diterbitkan di bawah Seri Motivasi dan Pendidikan Jiwa, yang memang terkenal dengan kisah-kisah yang menyentuh pembaca emosi. Karya ini ditulis pada 2016 dan lebih kurang mempunyai 192 muka surat. Fokus utama buku ini adalah untuk menyampaikan mesej tentang kekuatan diri dan serta erti sebenar kebahagiaan melalui jalan cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Watak utama Amira. Amira digambarkan sebagai seorang remaja yang perasaannya sangat sensitif. Dia berdepan dengan pelbagai masalah hidup, termasuklah masalah keluarga. Namun begitu, walaupun sering sedih dan kecewa, Amira tetap tabah berusaha mencari kebahagiaan dalam dirinya. Dia mengajar kita bahawa kebahagiaan sebenarnya datang daripada kesabaran hati yang reda. Ibu bapa Amira pula memainkan peranan penting dalam konflik cerita. Mereka kadang-kadang sibuk dan tidak menyadari keperluan emosi Amira. Tetapi mereka juga manusia biasa yang menghadapi tekanan hidup. Watak mereka menunjukkan keluarga yang tidak sempurna. Dan kadang-kadang kesilapan boleh jadi pengajaran. Sementara itu, rakan-rakan Amira hadir sebagai sokongan emosi yang membantu dia bangkit dari kesedihan. Kesemua watak ini saling melengkapi, membentuk cerita yang bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga memberi teladan tentang kesabaran, kasih sayang, persahabatan dan kekuatan diri. Secara ringkasnya, buku Bahagia Milikku menceritakan tentang seorang remaja yang berdepan dengan pelbagai masalah. Ini penuh emosi, pengorbanan dan nilai murni yang boleh dijadikan teladan oleh kita semua. Namun begitu, watak utama tidak mudah berputus asa. Dengan sokongan orang sekeliling, dia belajar bahawa kebahagiaan sebenarnya bukan datang dari kemewahan atau kesenangan dunia, tetapi daripada hati bersyukur dan penuh kasih sayang. Antara pengajaran dalam buku ini ialah kita perlu bersabar menghadapi ujian hidup, menghargai keluarga dan sahabat, berfikir positif dan memahami bahawa kebahagiaan sebenarnya datang daripada hati yang ikhlas dan reda. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana ceritanya menyentuh hati
dan mudah difahami dan memberi inspirasi kepada pembaca. Penulis menggunakan saiz plot yang sederhana besar yang menyebabkan buku novel lagi menarik. Akhir kata, buku Bahagia Milikku bukan sekadar tentang seorang remaja, tetapi kisah hati yang kuat walaupun terluka. Amira itu bukan menunggu hidup menjadi sempurna, tetapi untuk menerima, bersabar dan tetap tersenyum bukan untuk dalam setiap ujian. Kerana hakikatnya kebahagiaan itu bukan milik orang lain, tetapi kebahagiaan itu milik kita. Sekian, terima kasih.